Guys, please, korang jangan pernah sesekali mendowngradekan politeknik Malaysia ni. Ramai sebenarnya yang bila buka je UPU, buka je sistem kan, apa masuk politeknik, apa kelas kan, apa semua. Please guys, korang adalah salah. Okay, please buat keputusan yang betul bila korang nak masuk politeknik tu. Politeknik mana-mana sekalipun, antara politeknik Limau ke politeknik Johor ke, mana-mana sekalipun, itu adalah choice yang terbaik selain daripada universiti-universiti awam. Okay, and you guys should know bahawa silibus-silibus yang saya atau kawan-kawan saya dan rakan-rakan saya yang lain di jabatan lain belajar adalah sama dengan silibus universiti-universiti awam dekat luar sana. Contoh yang saya belajar adalah business accountant, makroekonomik, semua akan dibelajar bila kalau korang pergi universiti awam, universiti UiTM, USIA dan sebagainya, kalau korang ambil course yang sama macam saya, perniagaan ke, korang akan belajar benda yang sama juga. So kenapa aku pelik diorang tak nak masuk politeknik ni, dan korang seboleh-boleh nak fight untuk masuk ke universiti-universiti awam yang lain. Sedangkan ada juga yang aku cakap ni, ini dalam live dalam YouTube aku, ada juga yang dapat result tak seberapa tapi cuba juga untuk apply universiti-universiti awam dekat luar sana, sedangkan merit diorang tak seberapa cantik dan result ada mungkin dalam 2 atau 1 yang tidak kredit. Tetapi yang result yang mereka dapat tu untuk merit, untuk layak ke politeknik sebenarnya, tapi diorang tak mahu. Kenapa? So, apa aku nak cakap dekat sini, bahawa you guys bila dapat je result SPM atau sebagainya, korang seriously, aku cakap aku mengalu-alukan untuk korang masuk ke politeknik Limau ni. Dan alright guys, so kalau korang nak cakap pasal peluang pekerjaan pula kan, bagi aku dan untuk pendapat aku untuk sekarang ni, untuk peluang pekerjaan kalau korang masuk ke politeknik Malaysia, jangan risau guys. Peluang pekerjaan sangat-sangatlah banyak. Lagi-lagi kalau korang masuk dalam bidang-bidang TVET, dalam bidang-bidang teknikal, memang industri atau firma dekat luar sana memang akan cari korang ni. Terutamanya kalau korang ambil kejuruteraan, elektrik dan sebagainya yang mempunyai kos-kos yang TVET kan, memang diorang cari korang ni sebab diorang perlukan pengetahuan dan diorang perlukan korang punya education. So jangan pernah sekali risau tentang peluang pekerjaan. So